Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Puan Hajah Azina binti Imam Bukhari, Pengetua Cemerlang, Pengetua Sampai Setari, Puan Hajah Siti Arsyid binti Ansor, Penolong Kanan Pentadbiran Sampai Setari, Puan Zina Huda binti Muhammad Nur, Penolong Kanan Kurikulum Sampai Setari, yang diraikan guru kanan mata pelajaran, guru-guru serta murid-murid yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur sekali lagi kita kehadirat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya juga kita masih diberi peluang dan ruang untuk kita mengadakan program yang kedua untuk hari ini, iaitu majlis sambutan Hari Raya Natal Tahun Kasih, untuk kita raikan insan-insan yang telah menabur bakti dan juga sumbangan yang begitu banyak dalam membina kecemerlangan di Sampai Setari. Okey. Dan saya juga ingin menzahirkan ucapan tahniah dan juga terima kasih kepada tim AJK dari kalangan guru dan murid atas kejayaan dalam menyediakan dan membuat persiapan untuk program kita pada pagi ini. Boleh kata satu kejayaan yang amat besar, sebabnya saya lihat kita buat persiapan dalam masa seminggu sahaja, tetapi alhamdulillah kita boleh gabungkan dua program dalam masa sehari. Satu kejayaan yang besar. Tahniah saya ucapkan. Baik, berbalik kepada realiti program kita pada pagi ini, kita bukan sekadar menyambut Hari Raya, kita bukan sekadar bersukaria, tetapi kita juga turut berduka cita kerana kita sedang menyambut kepergian insan-insan yang telah banyak berkorban untuk sekolah ini. Antaranya Ustaz Zaidi, Teacher Fariza, Teacher Husna, Cikgu Salasiah dan juga Mama Liza. Sejujurnya saya amat terkejut dan juga sedih sebabnya sebabnya semua berlaku dengan awak pantas. Mula-mula saya dengar, okey, Cikgu Zaidah pergi dulu. Lepas tu tiba-tiba seorang lagi pergi, Ustaz Zaidi. Lepas tu seorang lagi, Teacher Husna, seorang lagi. Lama-lama tiba-tiba jadi ramai macam kat depan yang kita nampak ni. Terkejut sangat sebab semuanya berlaku dengan awak pantas. Tiba-tiba masa hari terakhir saya selaku tingkatan 4 dekat sekolah ni, ramainya. Dengar satu-satu, ya Allah, dah tak ada dah pergi dah. Orang-orang yang bukan gembira, sedih lah sebenarnya, terkejut dengan sedih. Ya Allah, ramai rupanya. Satu kehilangan yang amat besar buat kita, terutamanya Mama Liza, sebab saya nak kongsikan lagi pengalaman kepada pelajar-pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 4. Sebab masa kajian berada di rumah menjadi BDPC, kami tingkatan 4 dengan tingkatan 5, tingkatan 5 masa tu SPM lah, kami tingkatan 4 masa tu ada program Imamuna 2.0, program kepimpinan kita buat seminggu. Dan nak ceritanya besar dia sampai ke Mama Liza ni, program seminggu tu bukan setakat Mama Liza seorang. Mama Liza jemput satu keluarga untuk jayakan program seminggu tu. Dan sumbangan ini amat besar dalam membentuk jati diri pelajar Sampis yang baru. Banyak menyumbang kepada visi Bestari Baharu yang digalas oleh Al-Fatih tahun ini. Terima kasih Mama Liza atas sumbangan yang amat, orang kata, tak terkira. Saya sangat berharga. Tetapi itulah lumrah sebagai manusia. Dalam kehidupan memang ada yang kita sebut sebagai pertemuan dan juga perpisahan. Memang lumrah. Berawal dengan peribahasa yang kita sebut, tak kenal maka tak cinta. Betul? Lepas tu bila kita dah kenal, kita dah bercinta, kita dah bina memori, kita dah menyumbangkan fikiran dan sebagainya, sampai satu masa detik-detik perpisahan yang kita sebut bila patah tumbuh, bila berganti. Jadi sebenarnya memang proses yang biasa dalam kehidupan manusia. Sedih, wajar untuk kita sedih, wajar untuk kita tangisi, tetapi tidak pernah ada kata perpisahan bagi mereka yang sentiasa mengingati dan menitipkan doa dalam kalangan sesama kita. Jadi di kesempatan ini juga saya kira masih belum terlambat untuk saya ucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin, salam kosong-kosong. Saya minta maaf kepada semua, kepada rakan-rakan, guru-guru dan juga mana-mana yang saya pernah
terkasar bahasa, tersilap budi bicara, saya minta maaf. Yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita rapatkan. Mungkin itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ketua Umum atas kesediaan menyampaikan ucapan sebentar tadi. Dari Melaka ke Kuala Kedah, pulang membawa sebuah harapan. Hadirnya Puan amatlah indah. Silakan Puan memberi ucapan. Dengan ini, majlis dengan penuh berbesar hati menjemput Puan Pengetua Puan Hajah Azlina binti Imam Bukhari, Pengetua Cemerlang Samdestari untuk memberikan ucapan. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak pengacara majlis yang berusaha, Puan Siti Nur Al-Syikin binti Ansar, Perkanan Pentadbiran, Puan Zihuda binti Muhammad Nur, Perkanan Kurikulum, Barisan Perkanan Mata Pelajaran, Ahli Jaga Kuasa Sambutan, Hari Aidil Fitri, Majlis Tautan Kasih kita hari ini. Sebenarnya kita ada majlis pagi tadi untuk menyampaikan pelancaran jalur pindah dan jaga kuasa semula guru-guru, anak-anak, Al-Fatih, MT dan semuanya yang berfokus-fokus menyediakan persiapan majlis ini daripada aku rasa daripada semalam, daripada malam tadi dan sehinggalah hari ini dan akhir nanti lepas kita nak kemas. Jangan lupa sesi kemas. Okey, yang diraihkan seperti mana barisan orang-orang hebat di depan ini. Mama Liza, boleh ya Mama Liza kita panggil nama Mama lagi? Kau tetap jadi Mama kami. Okey, daripada dia yang tersenior sekali, Ustaz Zaidi, memang orang lama, orang yang tahu lembaran sejarah di Samdestari ini. Kita kehilangan sangat-sangat ya orang-orang yang amat berjasa ketika pintu pagar Samdestari dibuka. Inilah orang yang mengajar di sini. Walau macam mana pun saya kira Ustaz Zaidi memang tetap tidak akan lupakan Sambes. Selain daripada buah hatinya ada di sini masih kan. Jadi Samdestari adalah sekolah yang pertama pada saya kan. Sekolah pertama dipostingkan dan seterusnya sekarang bisa menjerang lah. Mudah-mudahan buah kita terus terjalin juga ya. Okey, kemudian yang paling senior lagi Cikgu Salesiah lah. Kan Cikgu Salesiah, sebenarnya ibu nak jawab daripada Aiman punya kejutan tadi Aiman. Aiman kan terkejut kenapa pindah ramai-ramai ya. Nanti berjawab. Kemudian Cikgu Salesiah, Cikgu Husna selaku mantan guru kanan mata pelajaran sains matematik. Sampai sekarang kita tak dapat ganti lagi ya Pak Husna. Pak Husna keluar dan tinggalkan jawatan itu tak ada lagi kosong lagi sekarang dipangku oleh Puan Munirah. Maaf ya Puan Munirah, walaupun dalam keadaan yang ujung-ujung perkhidmatan terpaksa menanggung kerja memangku dalam dalaman. Bagaimanapun saya ucapkan terima kasih dan Puan Husna pergi untuk menimba ilmu, mungkin pengalaman di sekolah SMK biasa ya. Okay, kemudian Puan Fariza, guru BI, tapi dia bukan orang Bosnia ya. Kan dia bukan orang Bosnia. Dia anak Melayu, jati Melayu ya. Tapi memang bila dia cakap BI tu, wow, dia punya influence dahsyat lah, dia punya slang dia ya. Dan Puan Hamiza ni pekerja pembantu makmal kita. Sebenarnya saya tak lama, ibu tak lama bersama dengan Puan Hamiza, lebih kurang tak sampai setahun. Tapi Puan Hamiza adalah pekerja yang akur walaupun Cik Ibu dia terpaksa balik sebab buah hati jadi
Melaka. Sekarang dia dah berceria lah, dah ceria lah sebab duduk bersama dengan suaminya di kampung ya, di Melaka. Okay, apa pun tahniah. Terima kasih kerana sudi hadir. Dan seorang lagi, Cikgu Azuraida, tapi disebabkan mungkin jarak yang begitu jauh dan masa yang suntuk, jadi semalam pun dia PM ibu, dia kata tak dapat datang, bukan dia tak sayang, rindukan anak-anak Sambes, tapi disebabkan faktor terlalu jauh untuk dia kembali sekolah ke Terengganu, menyebabkan dia tak dapat datang. Mudah-mudahan doakan kalau dia datang turun ke Selangor, dia akan datang ke Sambes insya-Allah. Apapun doakanlah kepada sahabat-sahabat kita, guru-guru kita ini dan staf kita ini supaya cemerlang pada masa akan datang. InsyaAllah untuk jawapan tadi kan Aiman, dan mungkin yang bertanya terutama yang Form 5 lah, kenapa cikgu-cikgu Form 5 ramai yang tak ada? Sebenarnya dia berkait dengan yang dinamakan sistem EG tukar sayang. Cuba tanya Cikgu Salasia berapa kali dia mohon? Berapa tahun dia mohon? Oh, dia baru mohon. Tapi kebetulan memang kes ini apabila yang lama sebenarnya bila pertukaran 5 tahun ke atas banyak kali minta Ustaz Zaidi pun macam tu antaranya yang kadang-kadang mohon tapi tak dapat. Ada 1 tahun lepas memang dibuka yang lama-lama pindah. Cikgu Salasia terkena sebab dia tak sangka dia dapat kan. Berapa kali kan dibanding dengan orang lain. Tahun lepas memang pertukaran dipilih daripada orang-orang yang terlama di sekolah. Saya kira Puan Musnah pun beberapa kali tu. 2 kali. Tapi maksudnya bila orang lama-lama diberi ruang untuk pindah. Sebenarnya dia orang pun try je, dapat tak dapat biasanya tak pindah. Yang banyak kali mohon ialah Cikgu Azuraida. Boleh kata tiap-tiap tahun dia mohon untuk pindah, tapi bila dia pindah, dapat pindah dia rasa macam menyesal juga mohon dia kata. Itulah sebab dia terlalu lama di situ. Apa pun sebenarnya itu adalah takdir. Ya? Pindah ke sekolah mana pun sebenarnya cabaran, suasana sama tapi tak serupa. Ya, kalau dekat sini ada anak-anak yang hebat sampai Sari, tetapi di sekolah yang lain ada anak-anak cerdik pandai di sekolah yang kemudian yang tinggi. Jadi anak-anak bagi pihak pengetua pentadbiran dan bagi pihak pengurusan sekolah selama tuan-tuan dan puan-puan berada di sekolah ini, kami sekiranya ada masalah, ada isu, saya mohon maaf. Bagi pihak pentadbiran, bagi pihak diri sendiri, mudah-mudahan ukhuwah kita terus terjalin dan janganlah serik-serik untuk menziarahi kami. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Pengetua atas kesediaan yang akan ucapan sebentar tadi. Majlis mengalu-alukan kedatangan yang dipertua PIBG Encik Taqiyuddin Amini binti bin Abdul Sattar untuk masuk ke dalam Dewan. Para hadirin yang dimuliakan, ya, pertemuan pasti ada perpisahan. Itu adat, itu lumrah kehidupan. Begitulah rentetan perjalanan walau sukar untuk diteleng, tapi kaki tetap mengorak jalan selagi hayat dikandung badan. Hadirin yang dimuliakan, dengan itu majlis mempersilakan yang diraikan Puan Nurliza binti Syarmi bagi meneruskan tirai persada ucapan menyampaikan kata-kata wacana salam perpisahan buat kenang-kenangan insan yang telah ditinggalkan. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu sangat suara kamu menjawab salam. Apa khabar anak-anak semua? Alhamdulillah.
Alhamdulillah, terima kasih. Kenapa saya patutnya orang yang lebih lama ni? Cikgu Salasiah ke, Cikgu Sunnah ke? Ustaz Zaidi ada lagi? Okey, baiklah. Tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya memang tak nak berbincang sendiri, tapi nak gembira hari ini insyaAllah. Okeylah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Puan Hajah Azlina binti Imam Bukhari, Pengetua Cemerlang Sabestari, Puan Hajah Siti Nur Ashikin binti Ansor, tak nak pandang, takut. Penolong kanan pentadbiran Puan Zilhuda binti Muhammad Noh, penolong kanan co-curriculum. Yang dihormati juga Tuan YDP PIBG Encik Taqiyuddin, barisan guru kanan mata pelajaran, guru-guru yang diraikan pada hari ini, Puan Miza, Puan Fariza, Ustaz Zaidi, Puan Husna dan Puan Salasiah, serta guru-guru yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah. Allah bagi lagi satu hari duduk di sini. Alhamdulillah. Anak-anak yang dikasihi, sebenarnya saya suka pegang firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 216. Apa bunyinya? Apa maksudnya? Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kalau kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Anak-anak yang dikasihi sekalian, kalau Aiman terkejut tadi, sebenarnya yang punya diri lagi terkejut. Kami sebenarnya dah rancang dengan Puan Siti Bonda macam mana nak pencet dekat sini. Tapi sebagaimana yang firman Allah tadi, Allah lebih mengetahui apa yang kita rancangkan. Anak-anak Al-Fatih yang kalau fikir negatif, macam bukan menyesal buat, tapi sebenarnya satu yang Alhamdulillah, terima kasih Puan Hajah Azlina beri peluang sesuatu yang sangat manis dengan Al-Fatih untuk sama-sama kita bekerjasama. Dan sebenarnya pengalaman itulah pelajaran terakhir untuk Mama jadi handy Sabtash. Alhamdulillah, terima kasih yang tidak terhingga, kerana sebenarnya 2 tahun genap berada di Sambes sebagai satu mimpi yang sangat indah. Terima kasih anak-anak, terima kasih guru-guru kerana memberi satu pengalaman yang tak dapat, saya tak dapat di sekolah lain. Sebenarnya Sambes sangat hebat, guru-gurunya hebat, pentadbirnya hebat, anak-anak Sambes juga hebat. Jadi kerinduan itu walaupun selalu rindu, tetapi tetap menggunakan pengalaman berada di Sambes selama 2 tahun untuk saya terus berdiri di Sabtash. Anak-anak Sambes serta guru-guru yang saya kasihi, saya sebenarnya tak berjanji nak mewakili mereka, tapi saya rasa mereka juga ingin memohon maaf. Terima kasih atas pengalaman berharga, dan bagi saya tak jumpa pengalaman pahit berada di Sambes tadi. Anak-anak, saya amat bersyukur kepada Allah kerana memberi pengalaman yang sangat berharga ini. Terima kasih kepada unit co-curriculum yang diterajui oleh Cikgu Aziati, SU sukannya Ustaz Fairul.
Jadi dan lain-lain lagi yang saya rasa memang sangat membantu. Walaupun saya datang sini kosong, tetapi mereka lah yang memenuhi segala tugasan yang telah diberikan. Hebat guru-guru Sambes. Anak-anak, pesanan saya, manfaatkanlah bila anak-anak guru-guru berada di bumi Sambes Munawwarah. Betul? Manfaatkanlah. Semoga bila anda manfaatkan betul-betul, rebut peluang betul-betul berada di Sambes ini, anak-anak takkan menyesal macam saya. Kalau saya tahu cuma diberi peluang 2 tahun, kalaulah saya tahu, mungkin lain cara bekerja dia, ingatkan lama lagi. Tapi apapun, akhirnya, cukuplah sebelum nangis kan, akhirnya, dapat cover juga ni, akhirnya anak-anak dan juga guru-guru, saya tak dapat nak ungkapkan rasa terima kasih. Semoga hanya Allah sahaja yang dapat membalas jasa baik kalian dan juga anak-anak semua. Saya rasa itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakaukan sepenuh penghargaan dan setinggi-tinggi terima kasih buat Tuan Nurhiza atas pencapaian yang telah disampaikan. Untuk pengetahuan semua, Mama Liza, Puan Nurhiza binti Syarmin, telah dilahirkan pada tahun 1967 bertarikh 9 Jun di Kampung Tembok Darat, Tanjung Sebat, Kuala Langat, Selangor. Beliau telah melanjutkan pendidikan di Sekolah Rendah SK Tanjung Sebat, Sekolah Menengah Sam Unwan Saadah Kancung Darat daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 3, Sam T Sultan Hishamuddin Kampung Jawa daripada tingkatan 4 hingga tingkatan 5, Ma'had Muhammadiyah Kota Baru Kelantan daripada tingkatan 6 bawah hingga tingkatan 6 atas. Beliau telah melanjutkan pendidikan tinggi di IPT, Maktab Perguruan Islam Lembah Pantai KL, mengambil diploma pendidikan, UPM mengambil ijazah sarjana muda, UM mengambil ijazah sarjana master. Sejarah perkhidmatan, Samtaj Sampi Tengku Ampuan Jemaah daripada tahun 1989 hingga ke tahun 2022, Sambes Tari daripada tahun 2023 hingga ke tahun 2025. Jawatan yang pernah disandang di Sambes sebagai penolong kanan core kurikulum. Hadirin yang dimuliakan, dengan itu majlis mempersilakan yang diraikan Tuan Zaidi bin Masri bagi meneruskan dengan ucapan menyampaikan amanat budaya dan wacana salah perpisahan buat kenang-kenangan insan yang telah ditinggalkan. Majlis dengan segala hormat yang menjemput dan mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang Musa, Puan Tua, Puan Azmina, Imam Bukhari, Puan Sambes Tari, Bunda Siti yang saya sangat hormati. Tuan Senum tak ada ya? Oh, Tuan Bunda yang saya kenal dah lama, bersama-sama Jayu Kerman Soba dan sebagainya.
Tuan Taqiuddin Amini. Anak dia saya mengajar, Radhi, saya panggil dia Radhi je, kelas. Guru-guru JKMP, dalam bidang guru-guru, saudara, rakan-rakan saya, sahabat-sahabat saya, anak-anak sambil sari yang saya sayangi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dengan nikmat yang ada ini. Kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk hidup di bumi dan menjalankan tugas kita sebagai seorang. Saya rasa saya tak suka nak statik macam ni lah. Saya kena berjalan-jalan. Boleh ya? Saya ada berapa minit Boleh? Open? Betul ke? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bercakap dengan proses pemindahan ditukar dan sebagainya ini, kita lihat sebenarnya itu semua takdir Allah SWT. Qada dan qadar. Dan kalau kita lihat Tiada Timur ni. Tiada Timur. Ada kan? Okey, Tiada Timur bagus. Ada satu tajuk dalam Tiada Timur tu, tajuk af'al ibad kan? Af'al ibad. Ya, bagaimana kita ni melakukan suatu perbuatan. Di situ juga ada satu topik, satu part, marahil af'al ibad. Siapa yang tahu? Ingat lagi tak? Nak periksa ni? Marahil af'al ibad. Ada 4 kan? Ini siapa nak periksa ni? Okey, marahil af'al ibad ni ada 4. Pertama, iradah. Iradah ni apa? Kehendak. Ini sebagai satu ilmu ya. Saya nak kaitkan dengan apa yang berlaku. Iradah itu adalah kehendak kita. Kehendak kita nak ke mana? Nak berpindah ke, nak belajar ke, nak apa ke. Itu iradah. Dalam kitab itu Jawharul Tauhid yang kita belajar. Kitab lama tu. Tapi sekarang kita belajar secara at-taisir, secara kasar saja. Okey, yang kedua apa dia? Al-Qudrah, kemampuan kita melakukan perbuatan itu. Iradah, qudrah. Yang ketiga, al-fi'lu nafsuhu, perbuatan yang berlaku tu. Yang keempat, al-muqaranah bainal fi'li wal qudrah. Kan? Ingat lagi tak? Tadi ingat. Al-muqaranah tu apa dia? Sufi. Muqaranah ni situ bagi makna perbandingan, tapi sebenarnya bukan perbandingan. Muqaranah ni adalah pekerjaan itu seiring dengan iradah, qudrah dan fi'il. Kejadian hasil itu seiring dengan muqaranah itu seiring, qarana atau qarina, seiring dengan kehendak kita, kemampuan kita. Itu. Tetapi ada kalanya perbuatan itu hasilnya tidak mengikut apa yang kita hendak. Dan itulah yang dinamakan sebagai takdir. Sebab apa yang berlaku di bumi ini kepada kita semua ni adalah dari Allah SWT. Allah yang berkenan, Allah yang memberi persetujuan segala perhitungan. Itulah kaitan dia di antara af'al ibad yang takdir qada dan qadar tadi. Faham? Itu sebab tu kita tadi mau belajar khalqu af'al ibad ni sangat penting. Kalau kamu tengok betul, betul sebenarnya semua apa yang berlaku di muka bumi ini adalah keizinan dari Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan itu sebagai ilmu lah ya. Kalau saya berucap tak nak bagi ilmu, tak ada bagi ilmu, saya rasa rugi. Kita selalu share ilmu ya. Okey. Pertama sekali, yang kedua berbanyak terima kasih kepada pengetua kita
Kita panggil Umi kan? Umi. Ibu. Oh, Umi lain. Ibu okey. Saya sangat berterima kasih kepada penonton kita lah. Apa yang saya lihat pada penonton kita ni, dia mempunyai satu misi dan visi yang sangat ke depan. Ya, dan saya melihat kita benda-benda yang baik ini perlu beri sokongan. Ya. Dan apabila kita bicarakan tentang pandangan yang ke depan ni, kamu tahu tak akan datang keputusan yang cemerlang A+ dan sebagainya ini, sebenarnya itu bukanlah penilaian, bukanlah satu-satunya penilaian untuk kamu masuk ke dalam bidang pekerjaan kamu pada masa akan datang. Apa yang paling penting? Bukan kerja sama. Yang paling penting adalah karakter. Pembinaan karakter atau sahsiah kamu. Sahsiah seorang yang jujur, seorang yang berusaha dengan lebih gigih, bersungguh-sungguh dan sebagainya, itu akan dilihat dalam penilaian kamu untuk kehidupan pada masa akan datang. Bukan sahaja setakat pencapaian akademik. Kalau kita nak dibandingkan dengan Google, dengan AI, siapa lebih pandai? Dua-dua tu lagi pandai dari kita kan? Kita tanya apa pun dia akan bagi jawapan. Jadi kalau kepandaian itulah menjadi satu titik tolak yang paling penting, bukan itu sebenarnya. Sebenarnya adalah karakter sahsiah. Ya, pembinaan sahsiah ni di peringkat sekolah ni dipelopori oleh pengetua kita, Ibu Azmina ni perlu disokong dan perlu kamu ikut apa yang dia nak. InsyaAllah kamu akan berjaya. Bunda Siti, saya lihat banyak kegigihan dia dalam bukan saja mendidik kamu, tapi mendidik kami ini. Ya, bersabar dengan kami ya, Ibu Siti. Terima kasih banyak. Bersabar dengan kami, bersabar dengan anak murid. Macam-macam telah berlaku kan. Alhamdulillah, berikan sebarang. Ustaz Husnul, walaupun tak ada, saya nak ucapkan terima kasih juga pada Ustaz Husnul ya. Nanti kalau ada rakaman boleh bagi kat dia. Banyak sebenarnya pengalaman-pengalaman yang dia ada, banyak diceritakan pada kami, guru-guru lelaki dan sebagainya. Dan ada yang baik kita ambil menjadi teladan pada kita lah. Begitu dengan anak-anak guru-guru lain, anak-anak kemudian lah yang terakhir tadi ya. Guru-guru yang lain ya, sama ada yang di depan ni, di belakang sana Cikgu Munirah semua tu ya. Ustaz Fahmi, Ustaz Azmi walaupun anak murid saya, tapi dia ada seorang guru saya juga. Banyak ilmu saya dapat dari dia. Ustaz Fahmi lagi lah, walaupun dia lebih muda dari saya. Mana Ustaz Fahmi? Tak ada, malam sekali. Ya, walaupun muda dari saya tu, Ustaz Fahmi tu, tapi saya banyak belajar, terutama LAM, Agama Arabiah Muasirah. Saya banyak belajar dari dia. Begitu juga dengan yang lain-lain yang di bawah saya semasa pencerapan, Saudara Raihana, Ustaz Saidah, Ustaz Nur Huda sebelum ni, Ustaz Majdi, itu di bawah saya dulu. Dan terima kasihlah kepada mereka ni yang berada di bawah saya,
yang bersabar dengan apa yang saya nak. Dan alhamdulillah mereka menepatilah apa pencerapan yang saya lihat, dan apa saja yang saya perlukan mereka ada. Begitu dengan guru-guru yang lain yang mungkin secara sengaja atau tak sengaja, tersirat atau tersurat, semuanya saya ucapkan terima kasih lah. Tuan Faizah, Ketua Bantialam, ya, dan ramai lagi yang serta nak masuk bola sini. Semuanya banyak berjasa kepada saya, dan saya mengambil iktibar dan teladan daripada itu. Kebaikan antum semua sangat saya hargai. Saya datang tadi dekat pintu depan tu, saya tengok ada muka-muka baru. Berapa orang muka baru ni? Praktikal. Ya, berapa orang? Ramai. Ada 10 orang. Oh, ada 6 orang tadi. Okey, 6 orang. Okey, yang baru-baru ni, kamu lihatlah guru-guru yang berada di sini, cara mereka bekerja, cara mereka bertindak, contohilah yang baik. Ya, yang baik itu contohi sebagai pedoman kepada anda semua di sekolah yang akan anda datang nanti. Terutama lihatlah macam mana ibu pengetua bekerja. Ya, pengetua ni bekerja dia sampai malam. Pagi sampai malam pagi dia berfikir dalam sekolah semuanya, ya. Dan kita telah mendapat satu visi dan misi yang baru untuk sekolah kita, kan. Cuma satu, ya Ustaz, Puan Azmina, mungkin kita boleh perbaiki sedikit bahagian lagu sekolah. Sebab lagu sekolah tu ada bervisi, ya. Sekolah agama menengah bestari bervisi. Itu mungkin boleh perbaiki sedikit. Ya. Yang lain mungkin dah. Jadi apa lagi, ya? Tak ada lah, ya. Cikgu Suna, ya. Okey. Sekolah baru. Semua okey, ya. Okey, saya rasa seperti yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf segala salah dan silap. Mohon halal segala apa yang ada di sini. Kadang-kadang saya masuk kelas pun, kadang budak tak ada, kadang saya lambat masuk kelas. Jadi minta halal semuanya. Boleh halalkan? Boleh. Alhamdulillah. Supaya saya tidak ditanya soal di akhirat, ya. Okay. Saya akan pencet 5 tahun lagi ni bersama dengan Puan Pengetua. Kalau saya berada di sini, saya pencet bersama dengan Pengetua. Tak sedap lah, kan? Biar yang gas sikit, biar. Okey, itu saja. Terima kasih banyak. Segala yang antum berikan pada saya dan saya berikan pada antum, yang antum beri pada saya, mohon halalkan. Ya. Kalau ada hutang, ini macam meninggal, right? Kalau belum ada hutang, kalau saya janji nak bagi hadiah dan sebagainya, tolong bagi tahu. Kalau saya tak bagi lagi, kan, hadiah. Okey. Kalau yang guru-guru, sahabat-sahabat semua, kalau ada yang tersilap kata dan sebagainya itu, saya mohon maaf segala salah dan silap. Mudah-mudahan umur kita yang berbaki dan seterusnya akan mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kita putuskan silaturahim antara kita. Boleh berhubung lagi insya-Allah. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis menganggapkan sepenuh penghargaan dan setinggi-tinggi terima kasih kepada yang diraihkan atas ucapan yang telah disampaikan. Untuk pengetahuan semua, guru yang berucap pada hari ini hanya 2 orang, iaitu Tuan Zaidi dan Imam Aliza. Manakala bagi guru-guru yang lain, kami hanya akan bacakan biodata secara ringkas. Bagi Ustaz Zaidi, sejarah perkhidmatan di SMK Taman Kelab Utama selama 1 tahun, dan
dan bertugas di Samestari selama 26 tahun. Antara jawatan yang telah disandang di Samestari, GPK Co-Curriculum, Ketua Guru Disiplin, Warden Asrama, Guru Badar, Pengerusi KKJK, Bendahari PIBG. Bagi Puan Husna binti Abdul Hayati, telah dilahirkan pada 24 Ogos 1980 di Kota Baru, Kelantan. Telah sejarah pendidikan. SRK Darman Aksara Utama, Sekolah Menengah di Sabti Hisamuddin Kelang, IPT di UKM daripada tahun 2000 hingga 2003 dan UM di 2004 hingga 2005. Secara perkhidmatan, Samestari selama 19 tahun, SMK Seksyen 3 Bandar Kinrara selama 2 bulan. Jawatan yang pernah disandang di Samestari, GKMP Sains dan Matematik, Bendahari PIBG, Setiausaha Jadual Waktu. Bagi Puan Salasiah binti Muhammad Yusof, beliau sejarah pendidikan, beliau telah sekolah rendah di SK Batu 14 Pucuk, Sekolah Menengah Sam Hishamuddin Sungai Berteh, Samti Hishamuddin Kampung Jawa. Di IPT beliau mengambil matrikulasi account, UPM Terengganu dan ijazah sarjana muda pentadbiran perniagaan. Antara sejarah perkhidmatan beliau di SAP BSD pada tahun 2005 hingga 2010, Samestari 2011 hingga 2025 dan kini di SAP BSD kembali pada tahun 2025. Antara jawatan yang pernah disandang di Samestari ialah Bendahari PIBG, Bendahari Koperasi, Ketua Penyelaras RBT Perniagaan dan KSB. Puan Fariza binti Muhammad Shuraibi, tempoh perkhidmatan di Samestari daripada tahun 2017 hingga 2024 telah dilahirkan di Kampar Perak. Beliau telah mengambil sekolah rendah di SK Kampar, sekolah menengah di SMK Seri Kampar, IPT di UiTM Melaka, UiTM Shah Alam, UKM. Secara perkhidmatan, SMBK Ma'had Ihya Diniyah Islamiyah Kampung Gajah Perak daripada tahun 2012 hingga 2017, Samestari daripada tahun 2017 hingga 2024. Jawatan yang pernah disandang di Samestari, Ketua Penyelaras Bahasa Inggeris, Warden Asrama, Ketua Guru Penasihat Badminton, Penyelaras HIPO atau Spelling Bee. Seterusnya bagi staf, Puan Hamizah binti Muhammad Latefi. Beliau dilahirkan di Bentong Pahang pada tarikh 12 bulan 8 1991. Antara sejarah perkhidmatan beliau di Samestari pada tahun 2018 hingga tahun 2024 dan sekarang di SDPI Selanda. Antara jawatan yang pernah disandang di Samestari ialah membantu. Demikian satu penyampaian yang telus. Demikian satu penyampaian yang telus telah membawa mesej dan makna yang kudus dari yang diraikan. Jasamu pasti kami abadikan, ajarmu pasti kami tidak lupa, tegurmu pasti kami membina. Ianya amat luas untuk diukur, ianya amat mahal untuk dinilai. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan dengan upacara penyampaian hadiah dan cedera hati sebagai tanda kenang-kenangan buat insan yang kita raikan pada hari ini. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Nur Hamizah untuk menerima cedera hati kenang-kenangan dengan segala hormatnya. Dipersilakan. Sebelum itu, menjemput kepada guru-guru untuk turun ke Dewan, untuk turun ke bawah Dewan.
Ustaz akan mulakan dengan penyampaian cedera hati daripada wakil tingkatan 2, dijemput kepada Wan Muhammad Akhil Mirza, dipersilakan. Dijemput kepada wakil tingkatan 2 untuk naik ke atas pentas. Seterusnya, wakil tingkatan 3 dijemput seorang wakil pelajar tingkatan 3. Seterusnya diteruskan dengan wakil tingkatan 4. Minta maaf. Seterusnya dijemput kepada alumni untuk memberikan hadiah. Seterusnya daripada pihak koperasi yang akan disampaikan oleh Puan Aisyah Kamaruzaman. Seterusnya daripada pihak Kelab Kebajikan Guru dan Kaki Tangan yang akan disampaikan oleh Ustaz Majid. Oleh pihak TLBG yang akan disampaikan oleh yang berhormat Encik Takiuddin bin Kamini bin Abdul Masri. Dijemput kepada Encik Takiuddin untuk naik ke atas pentas bagi menyampaikan hadiah.
kepada Puan Hamizah dan boleh kembali ke tempat duduk. Seterusnya, majlis penyampaian hadiah diteruskan lagi. Majlis menjemput Puan Fariza untuk naik ke atas pentas bagi menerima cendera hati kenang-kenang. Kita akan mulakan dengan wakil tingkatan 2 dijemput kepada Wan Azim Nasruddin untuk naik ke atas pentas. Seterusnya, wakil tingkatan 3 dijemput Akif Mirza untuk memberikan Seterusnya daripada pihak koperasi yang akan disampaikan oleh Puan Aisyah Tamaruzzaman. Seterusnya daripada pihak kebajikan guru dan tangan yang akan disampaikan oleh Ustaz Najib. Seterusnya daripada pihak BIPG yang akan disampaikan oleh Yang Di-Pertua Encik Tati Unit Amini bin Abdul Sadar. Terima kasih kepada Puan Hamizah. Diminta untuk kembali ke tempat duduk. Sekarang kami menjemput Puan Salasia untuk naik ke atas pentas bagi menerima cendera hati kenang-kenang. Kita akan mulakan dengan wakil tingkatan 2 untuk naik ke atas pentas.
Cikgu Aisyah binti Kamal Zaman selaku pengerusi koperasi mengiringi Puan Pengetua untuk menyampaikan hadiah. Jemput juga kepada semua ahli koperasi, semua guru ahli koperasi untuk naik ke atas pentas. Seterusnya daripada pihak Kelab Kebajikan Guru dan Kaki Tangan yang akan disampaikan oleh Ustaz Najib. Seterusnya daripada pihak Persatuan Ibu Bapa dan Guru dijemput kepada Yang di-Ketua Persatuan Ibu Bapa dan Guru YIBG Encik Tati Yudin Amini diiringi oleh Penuh Kadar Pentadbiran 19 Sari Puan Nur Rashikin binti Ansor. Seterusnya daripada pihak Kelab Robotik yang akan disampaikan daripada pelajar Kelab Robotik tingkatan 4 dan tingkatan 5. Seterusnya menjemput kepada wakil tingkatan 4 untuk menyampaikan segera hati.
kasih diucapkan kepada Puan Salasia atas penerimaan hadiah musibah tadi. Sekarang majlis menjemput Puan Husna untuk naik ke atas pentas bagi penerimaan hadiah. Daripada wakil pelajar tingkatan 2 dijemput kepada pelajar tingkatan 2 untuk memberikan hadiah. Seterusnya dijemput kepada wakil pelajar tingkatan 3. Seterusnya dijemput kepada wakil pelajar tingkatan 4. Seterusnya dijemput wakil tingkatan 4. Dijemput kepada wakil tingkatan 5. Seterusnya daripada pihak Madrasah Sekolah dijemput kepada Cikgu Aisyah binti Abdul Rahman selaku pengerusi Korporasi Negeri Lingkungan Berdua untuk menyampaikan. Seterusnya daripada pihak pendapat guru dan tangan yang akan disampaikan oleh Ustaz Raji. Seterusnya daripada pihak Persatuan Ibu Bapa dan Guru dijemput kepada Yang di-Ketua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Encik Takyudin Abdi ini boleh pendudukan dan pentadbiran sama Ustaz Muhammad Rashid bin Daksa. Terima kasih diucapkan kepada Puan Husna atas penerimaan hadiah serta tadi. Meneruskan lagi acara penyampaian seterhati, majlis menjemput Puan Nurliza binti Syarmin untuk naik ke atas pentas bagi penerimaan hadiah.
menyerahkan hadiah. Seterusnya wakil pelajar tingkatan 3. Seterusnya wakil pelajar tingkatan 4. Siput kepada wakil tingkatan 5. Seterusnya daripada pihak koperasi dijemput kepada Cikgu Aisyah Hamidah Zaman di selaku pengerusi koperasi mengiringi Puan Pengetua untuk menyampaikan hadiah. Diminta kepada semua guru koperasi untuk naik ke atas pentas. Seterusnya daripada pihak PIBG dijemput kepada yang ketua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Encik Satriuddin Amini diiringi oleh Seterusnya daripada pihak Kelab Kebajikan Guru dan Kaki Tangan dijemput kepada pengetua dan diiringi oleh Ustaz Majlis selaku pengerusi PPJJ Sambal Selari untuk menyampaikan hadiah. Terima kasih diucapkan kepada Mama Liza atas kesediaan memberikan hadiah seperti ini.
Terakhir, kami majlis menjemput Ustaz Zaidi, Tuan Zaidi bagi naik atas pentas bagi menerima hadiah sepenuh hati sebagai penghargaan kepada kedua masing-masing. Kita mulai main dengan wakil tingkatan 2. Cuba kalau wakil tingkatan 2 untuk naik ke atas. Seterusnya di wakil tingkatan 3. Seterusnya diteruskan dengan wakil tingkatan 4. Seterusnya diteruskan dengan wakil tingkatan 5. Seterusnya daripada pihak alumni Sambil Lestari dijemput kepada semua guru yang didakwakan untuk naik ke atas pentas bagi menerima hadiah kursi pejabat. Dipersilakan. Dijemput sekali lagi kepada semua guru yang didakwakan untuk naik ke atas pentas bagi sesi fotografi. Bagi penyerahan kursi kepada yang diraihkan oleh pihak alumni, kursi itu akan dihantar ke sekolah masing-masing pada hari Rabu. Seterusnya diteruskan lagi dengan penyampaian daripada alumni, iaitu hadiah objek hadiah menunaikan umrah sebanyak RM5,000 Malaysia.
jasa beliau selama lebih 25 tahun di Sampai Stadium. Seterusnya daripada pihak koperasi yang akan disampaikan oleh Puan Aisyah Kamaruzzaman. Seterusnya daripada pihak Kelab Kebajikan Ibu dan Kaki Tangan yang akan disampaikan oleh Ustaz Majid. Terima kasih ucapkan. Seterusnya daripada pihak PIBG dijemput kepada Yang Ketua Encik Safiuddin Amini bin Abdul Sattar. Dipersilakan. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Zaidi atas kesediaan menerima hadiah Ustaz tadi. Untuk pengetahuan semua guru yang dirai, dijemput dan staf, semua guru yang dirai dan staf dijemput untuk ke bilik guru perempuan pada pukul 1 nanti untuk menerima hadiah secara personal. Majlis turut merakamkan ribuan terima kasih kepada semua penyampai tanda hadir sekitar tadi. Untuk pengetahuan kalian, pihak majlis telah menyediakan tayangan multimedia yang disediakan khas oleh unit multimedia. Majlis mempersilakan.
Maka dengan berakhirnya penyembahan persembahan mati media itu sebentar tadi, maka berakhirlah sudah majlis tautan kasih kita. Kami daripada pihak Sabestari mendoakan kejayaan guru-guru agar terus maju jaya dan mencipta kecemerlangan pada masa akan datang. Kini kita telah masuk ke majlis kita yang kedua, iaitu majlis sambutan Alif Fitri tahun 2022. Kini majlis akan berubah kepada suasana yang lebih santai berbanding majlis sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sementara mengisi masa lapang, saya ingin tanyakan beberapa soalan kepada pelajar-pelajar sekalian. Antara makanan yang selalu dihidangkan di majlis rumah terbuka, kalian lagi suka yang mana? Rendang ke ayam masak merah? Sabar. Kenapa kalian suka rendang? Cuba bagi satu alasan yang munasabah kenapa kalian suka rendang? Sebab sedap je. Kalau macam tu ayam masak merah sedap juga. Sebab ayam masak merah ni dia makanan yang basic kan. Okey. Kalau kuih raya pula tak ada nas ke yang lain dek? Kenapa yang berganti tak ada nas nak bagi sedap? Okey. Kenapa tak ada nas? Kenapa tak ada nas? Cepat. Kenapa tak ada nas? Kenapa yang lain dek? Dia coklat. Sebab dia coklat? Okay, perempuan suka coklat. Okey, saya nak tanya satu lagi soalan. Kalau selalu pergi rumah terbuka, makcik-makcik selalu mesti tanya, dah besar dah dia. Anak siapa ni? Selalu orang akan jawab, orang akan balas apa? Anak Saiful. Soalannya, kalau ada macam-macam tanya, ni anak siapa ni? Nak jawab apa?
kamu ni adalah apa ni? Okey, lagi apa soalan saya tanya? Dah kahwin belum? Yang kahwin belum, sana jawab apa? Okey, sekarang sebagai santapan telinga para hadirin, majlis akan mempersembahkan nasyid daripada kumpulan Asyakirin. Nasyid dari kumpulan Asyakirin mengadukan alunan nasyid. Okey, pelajar tingkatan 1 boleh silakan ambil tingkatan kedua. Subhanallah.